Kamu perasan tak, kan kadang-kadang hidup ni jadi susah. Bukan sebab apa yang berlaku, tapi sebab cara kita fikir tentangnya. Dulu, saya sendiri selalu tertipu dengan fikiran sendiri. Rasa macam dah faham segalanya, padahal sebenarnya terperangkap dalam minda sendiri. Hari ini saya nak cerita satu benda menarik. Negativity bias. Kenapa kita selalu lebih fokus pada benda negatif, walaupun yang positif jauh lebih banyak di sekeliling kita? Biar saya bagi satu contoh yang mungkin kamu pun pernah alami. Masa muda dulu, saya pernah dapat pujian besar dari bos. Katanya kerja saya power. Luar biasa. Tapi ada satu komen kecil, katanya saya kena improve cara saya dalam mesyuarat. Habis, sepanjang hari saya fikir pasal komen tu. Semua pujian lain terus hilang dari ingatan. Saya asyik rasa tak cukup bagus. Padahal satu komen je. Inilah negativity bias. Kita lebih cepat perasan dan ingat benda negatif, walaupun kebaikan jauh lebih banyak. Sebenarnya benda ni bukan baru pun. Sejarah penuh dengan contoh. Contoh paling jelas, Titanic. Sebelum tragedi, orang sibuk cakap pasal kapal tu sebagai keajaiban teknologi. Tapi lepas tenggelam, satu dunia cuma ingat tragedi. Kehebatan Titanic terus hilang dari ingatan. Yang tinggal cuma cerita malapetaka. Sama juga dengan hidup kita. Kadang-kadang, satu kesilapan kecil boleh buat kita lupa semua kejayaan kita sebelum ni. Padahal kalau kita fikir betul-betul, kesilapan tu cuma titik kecil dalam kisah hidup kita yang lebih besar. Tapi otak kita memang macam tu. Dia suka highlight benda negatif. Ini semua sebab zaman dulu, manusia kena lebih peka dengan bahaya untuk terus hidup. Cuma, dalam dunia moden ni, mindset tu lebih banyak menyusahkan daripada membantu. Jadi, apa kita boleh buat? Bagi saya, jawapannya ialah budibiwi, latih minda untuk fokus pada benda baik kau. Tak perlu buat benda besar, cukup setiap malam sebelum tidur, cuba ingat satu perkara baik yang berlaku hari tu, walaupun sekecil-kecil benda. Lama-lama, otak kita akan lebih mudah nampak perkara positif. Dan satu lagi, jangan biarkan satu kegagalan kecil menentukan jalan hidup kita. Ingat Titanic. Ya, ia tenggelam, tetapi ia juga satu revolusi teknologi pada zamannya. Sama juga dengan hidup kita. Jangan biarkan satu kesalahan buat kita lupa semua kejayaan. Jadi jangan tenggelam dalam fikiran negatif. Ingat, di balik awan gelap, matahari tetap ada. Kalau kamu suka belajar benda-benda macam ni, jangan lupa tekan like dan subscribe Minda Anwar.